Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Hari ini kita ada program podcast Let's Talk Water. Anjuran bersama JPS dan juga Malaysian Water Partnership MIWP. Tajuk pada hari ini adalah tajuk yang saya rasa agak menarik perhatian kerana ia merupakan satu isu semasa. Kemarau datang lagi, itu satu persoalan. Jadi bersama-sama saya pada hari ini ialah Encik Ambon Dindang daripada Jabatan Meteorologi Malaysia dan Encik Engineer Sazali Osman, Timbalan Pengarah Bahagian Sumber Air dan Hidrologi JPS Malaysia. Selamat datang. Ya, terima kasih. Okey, sesuai dengan tajuk ni, kita nak bincang soal kemarau. Hari ni ada hujan intik-intik sikit, tapi kadang-kadang panas. Panas lain macam. Jadi saya nak tanya Encik Ambon, yang menjadi pertanyaan ramai orang ialah kerana ada statement kenyataan daripada Met Malaysia yang meramalkan Super El Nino akan melanda Malaysia bermula Jun sekarang hingga awal tahun depan. Jadi boleh tuan jelaskan apakah fenomena Super El Nino? Biasa kita dengar El Nino tapi ini Super El Nino. Boleh jelaskan? Okey, terima kasih Datuk atas pertama atas jemputan inilah untuk saya terlibat dalam podcast ini. Terima kasih juga kepada soalan yang ditanyakan tadi. Memang benar Datuk, sebab sekarang ni memang hangat diperkatakan Super El Nino. Ada juga orang yang menggunakan Godzilla El Nino. Jadi bermacam-macam term lah yang digunakan oleh masyarakat pada masa ini. Okey, untuk bercakap mengenai El Nino ni, mungkin saya bermula daripada apa itu El Nino. Sebenarnya El Nino ni satu fasa daripada ENSO. ENSO ni adalah ENSO ni, El Nino Southern Oscillation. ENSO ni terdiri daripada 3 fasa lah. Fasa El Nino, fasa La Nina dan fasa neutral. So 3 fasa ini dikategorikan apabila ada berlakunya pemanasan ataupun penyejukan di suhu permukaan laut di Lautan Pasifik sana. Dia sebenarnya berlaku di Lautan Pasifik jauh tu, di tengah Lautan Pasifik. Jadi bila berlaku pemanasan suhu permukaan laut itu, apabila dia lebih daripada 0.5 darjah Celsius, lebih daripada nilai purata jangka panjang, pemanasan itu, maka berlakulah El Nino. Jika penyejukan berlaku dan kurang daripada negatif 0.5 darjah Celsius, beza daripada paras purata, dinamakan La Nina. So jadi di tengah-tengah itu dinamakan neutral. So sebab itu dia ada La Nina, El Nino dan juga neutral. Jadi untuk El Nino ni pada sekarang ini, jadi pusat yang memantau ataupun agensi yang memantau suhu di permukaan lautan ini lebih kepada agensi-agensi di Amerika Syarikat lah, seperti NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, yang lebih tepat adalah CPC, Climate Prediction Center di bawah NOAA itu. Mereka lah yang mempunyai data-data, sebab untuk kita mengesahkan pemanasan itu berlaku, mereka harus mencerap suhu di permukaan lautan Pasifik. Jadi di dalam El Nino itu pula ada 3 kategori. El Nino lemah, El Nino sederhana dan El Nino kuat. Dan ada juga ditambah El Nino sangat kuat ataupun Super El Nino. So jadi dalam El Nino itu sendiri, bila dia lebih daripada 0.5 hingga 0.9 pemanasan itu nama kita namakan indeks itu. Indeks pemantauan itulah 0.5 hingga 9 tu namakan El Nino lemah. Jika indeks itu bernilai 0.5 antara 0.5 hingga 9 darjah Celsius. Bila indeks itu mencapai 1 hingga 1.5 darjah Celsius, kita namakan El Nino sederhana. Bila melebihi 1.5 hingga 2, El Nino kuat. Dia lebih daripada 2 indeks itu, kita namakan El Nino sangat kuat. Kadang-kadang orang guna Godzilla, Datuk.
Jadi indeks-indeks itu memang sudah diramalkan oleh agensi yang berkenaan, iaitu NOAA, CPC lah. Memang mereka menjangkakan suhu di permukaan lautan di tengah lautan Pasifik tu memang boleh mencapai melebihi 2 darjah Celsius pada bulan November sehinggalah kepada bulan Januari tahun depan. Tetapi El Nino tu sendiri memang sudah berlaku, Datuk. Bulan Jun ni sudah melebihi 0.5 tu sudah dicapai. So jadi sekarang ni apa dinamakan El Nino condition is persist lah ataupun sedang berlaku. So jangkaan yang mengikut dia orang ni, ramalan dia orang memang dia orang meramalkan akan menjadi lebih kuat mulai daripada November dan berterusan sehingga pada Januari. Itu nilai yang terkuat nanti. Itu melebihi peringkat keseluruhan seluruh dunia lah. Yes. Bukan Malaysia saja. Bukan. Jadi impak dia semua negara terutama yang berhadapan dengan atau bersekeliling lautan Pasifik itu akan mendapat kesan. Termasuklah ke Afrika, ke India, di Asia Tenggara, semua mendapat kesan sebab dia mengubah pola aliran angin itu. Jadi bila pola aliran angin itu berubah, maka ada kawasan yang akan mendapat pemendapan udara. Sebagai contoh Malaysia, Indonesia dan juga utara Australia akan mendapat pemendapan udara dimampatkan. Jadi udara-udara di kawasan-kawasan kita ni lebih cenderung untuk dimendapkan, jadi kuranglah pembentukan awan, maka kita dijangka akan menerima kurang hujan dan cuaca lebih panas daripada biasa. Itu kita jangka bila El Nino kuat nanti, Datuk. Okey. Kita sambung kemudian. Saya nak pergi kepada Engineer Sazali. Saya percaya JPS ada buat pemantauan tentang kemarau. Jadi kalau boleh terangkan apakah petunjuk yang menunjukkan bekalan air sudah berada pada tahap membimbangkan, dan kalau boleh terangkan bagaimana situasi semasa terutamanya di empangan-empangan. Terima kasih Datuk. Terima kasih sahabat saya Cik Ambon, pakar ramalan cuaca di Malaysia. Untuk JPS, kami sebenarnya menyahut seruan ataupun announcement daripada pihak Met Malaysia lah. Sebab Met Malaysia yang akan mula memberi ramalan sama ada musim barat daya ataupun musim timur laut. Jadi sekarang ni kita sedang hendak menghadapi musim barat daya, dan juga akan hadapi El Nino yang akan ke Super El Nino. Jadi di pihak JPS ni kami memantau kita punya sungai dan empangan. Itu dua infrastruktur utama lah. Tapi untuk kita tahu kemarau ni, saya rasa masyarakat juga tahulah. Sebab kemarau ni dia datang secara berpanjangan. Dia akan, air sungai tu akan turun perlahan-lahan, air empangan akan turun perlahan. Jadi bila kita nak tahu kemarau ataupun tidak, biasanya di JPS ni kita ada definasi lah. Kalau kemarau ni, kalau mengikutkan kita punya peraturan operasi kemarau, dia ada 4 kategori. Dia ada kemarau meteorologi, kemarau hidrologi, kemarau sosioekonomi dan juga kemarau pertanian. Jadi dekat JPS ni kita fokus kepada kemarau hidrologi. Kalau kemarologi ni dia lebih panjang sikit daripada kemarau meteorologi. Sebab biasanya hidrologi ni dia ada impact dia. Jadi kalau kemarau hidrologi untuk sungai ni, kita akan tahu bila air sungai tu dia surut, dia dah rendah. Kalau di technical ini di bawah 5 tahun tempoh ulang selama 3 bulan. So bila selama 3 bulan, kalau tahap tu tercapai, dia akan jadi kategori kemarau hidrologi untuk sungai. Jadi untuk empangan pula, kita akan ukur dia bila air empangan tu dah surut di bawah normal selama 2 bulan untuk tempoh 3 bulan tu turut. Jadi akan masuk dalam kemarau hidrologi. So di Malaysia ni kita akan pantau dua lah, sama ada air sungai ataupun air empangan untuk kemarau hidrologi. So, tahap sekarang macam mana empangan-empangan? Sekarang ni kalau di Malaysia dah ada 8 empangan yang masuk kategori kemarau hidrologi. Sebab kemarau Malaysia ni sejak Januari lagi dah ada empangan yang di bawah normal. Contohnya empangan Timataso lah. Di pihak JPS pula kita ada buat hebahan status empangan di Malaysia. Kita ada 56 empangan yang kita pantau. Setiap minggu kita akan kemas kini lah. Jadi sehingga kini ada 3 empangan yang kritikal. Itu empangan Timataso,
empangan Bukit Kuong dan juga empangan di Sabah lah, yang tahap kritikal. Okey, terima kasih. Kembali semula kepada Encik Ambon. Ada orang di luar sana lah yang kata ramalan meteorologi ini kadang-kadang tepat, kadang-kadang tak berapa tepat. Kalau dulu lah saya ingat dulu masa kecil-kecil dulu ada dengar dia ramalan seperti hujan di sana sini ya. Hujan di sana sini. Jadi kita tak tahulah sebab tak tepat. Jadi sekarang mungkin dengan adanya teknologi ya, teknologi terkini, jadi saya percaya ketepatan ramalan tu makin meningkat dan boleh dipercayai lah. Jadi saya nak tanya Encik Ambon, macam mana dengan yang faktor-faktor yang boleh mempengaruhi ramalan kaji cuaca ni? Okey, terima kasih Datuk. Sebelum saya menjawab faktor itu, mungkin lebih saya nak jelaskan terlebih dulu dari segi kategori ramalan ni sendiri ya. Sebab ramalan ni dia ada 3 kategori Datuk. Pertama lah kita namakan nowcasting. Nowcasting ni ramalan sehinggalah 3 jam ke hadapan lah. Okey, yang kedua lah kita namakan ramalan lah ataupun dalam bahasa Inggeris dia forecast. Yang pertama tadi nowcasting, yang nombor 2 lah forecast. Itulah jangkaan kita sehingga 7 hari ke hadapan. Dan satu lagi outlook lah, bahasa Inggeris dia outlook, bahasa Melayu dia tinjauan. Tinjauan ni hingga mencapai 6 bulan ke hadapan. So jadi kalau kita melihat dari segi ketiga-tiga jenis ramalan ini, yang paling tepat ialah memang nowcasting lah sebab dia paling dekat 3 jam ke hadapan. Yang kedua lah of course lah dari segi ramalan itu sendiri iaitu forecasting. Forecasting ni 7 hari ke hadapan. Jadi teknik kita untuk mengeluarkan ini adalah berbeza-beza lah. Kalau nowcasting kita lebih menggunakan image radar semasa dan kita integratekan dengan model cuaca untuk melihat mana pergerakan kelompok awan yang sekarang ni dalam masa setiap 1 jam hingga 3 jam ke depan. So untuk yang forecasting pula yang 7 hari itu kita melihat dari segi menggunakan numerical weather prediction sepenuhnya ataupun NWP lah. Ramalan cuaca berangka bahasa Melayu dia. So itu sepenuhnya menggunakan komputer, menggunakan formula-formula. Dan yang ketiga tadilah outlook. Ini lebih kepada kita melihat model itu dan mengambil kira dengan weather drivers yang lain. Sebagai contoh yang kita bincang sekarang El Nino. So apa jangkaan El Nino? Jadi kita integratekan El Nino itu dalam weather model kita yang sekarang. Kita menjangka dari segi rekod-rekod memang kita akan dapat kurang hujan di beberapa tempat. So kita gunakan itu. Selain daripada itu, merujuk kepada soalan tadi lah faktor-faktor. Jadi banyak faktor Datuk. Yang of course yang pertama lah dari segi atmosfera itu sendiri lah. Sebab bila kita nak memodelkan cuaca dalam atmosfera itu, kita menganggap dia secara linear. Sebenarnya bila dia berlaku yang sebenarnya di luar tu dia lah apa yang dinamakan sebagai chaotic nature of the atmosphere itu memang susah model nak pick up. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi topografi juga memainkan peranan yang penting dalam membuat ramalan ini. Kerana topografi juga dia memberikan pengaruh dari segi pemeluapan, kadar pemeluapan dari sesuatu kawasan itu. Yang selain daripada itu ialah faktor dia lah dari segi weather driver itu sendirilah. Sebagai contoh, kita tidak ada kajian yang mendalam dari segi impak secara setempat. El Nino tu macam mana impak dia, lepas tu La Nina macam mana impak dia, weather drivers yang lain sebagai contoh lah. Madden Julian Oscillation juga mempengaruhi keadaan cuaca dan juga begitu juga Indian Ocean Dipole. Jadi semua ini Datuk memang dia akan mempengaruhi dari segi pemodelan cuaca itu sendiri. So sebab itu bila kami mengeluarkan kenyataan El Nino dijangka berlaku ataupun sudah melanda Malaysia dan apabila hujan di negara kita, masyarakat pun berpendapat kenapa ni El Nino sepatut kering dia hujan. Jadi itu kena dipahami. Faktor-faktor yang setempat tu. Semalam hujan lebat. Minggu lepas pun banyak ada yang hujan-hujan lebat. Jadi faktor-faktor El Nino ni dia bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi. Kerana kita juga melihat sebagai contoh yang semalam berlaku itu ada juga yang kita namakan sebagai squall line yang masuk ataupun Sumatras yang masuk. Benda-benda yang macam ni memang dia
sukar untuk model tu mengintegrasikan perkara-perkara ini kerana dia bergantung pada keadaan semasa. Okey? Jadi ialah sebenarnya proses ramalan agak kompleks lah, Yes, agak kompleks. Tapi saya percaya dengan adanya teknologi baru yang digunakan pakai oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ketepatan ramalan tu akan meningkat. So berbalik kepada Zazali tentang macam mana kita nak imbang keperluan air untuk domestik, industri, pertanian. Pertanian guna banyak air. Pertanian lebih pada 60% di Malaysia ni. Jadi jika berlaku kemarau, akan ada keutamaan yang perlu diberikan. Jadi mungkin kalau dalam saya ada tahu juga dalam sistem NAWAP, National Water Balance Study yang dibuat oleh JPS, ada output tentang water allocation tu. Jadi macam mana jika berlaku kekurangan air tu, siapa yang perlu diutamakan dan bagaimana JPS membuat decision ni? Ya, Datuk. Kalau kita balik sebenarnya peranan untuk membuat agihan air ni, dia jatuh kepada kerajaan negeri, Badan Kawasli Air lah. So setiap negeri dia ada Badan Kawasli Air, di mana JPS input di sini adalah sebagai technical agency. Jadi JPS yang akan memberi advice, nasihat kepada Badan Kawasli Air Negeri, so bagaimana kita nak menguruskan air ni. Untuk memberikan maklumat teknikal tu, itulah yang JPS bangunkan National Water Balance Management System, sistem imbangan air negara yang kita panggil NAWAP, yang kita telah mula bangunkan pada tahun 2016 dan 2023 kita dah mula beroperasikan di 7 lembangan sungai di Malaysia. Ini meliputi lembangan sungai di utara, Sungai Kedah, Sungai Muda, lembangan sungai di Sungai Benam, Sungai Melaka dan juga lembangan Sungai Kelantan. Jadi sistem NAWAP ni dia telah menggunakan analisis yang sangat kompleks dan teknikal, di mana dia dapatkan jumlah hujan. Daripada jumlah hujan tu, dia akan dapatkan berapa banyak air yang mengalir ke sungai. Dan yang paling penting adalah berapa banyak air yang ke sungai tu disedut oleh syarikat-syarikat air, oleh pertanian untuk digunakan kepada masyarakat umum. Jadi sistem itu akan membuat kiraan setiap hari. So di mana sistem tu dapat memberi maklumat awal? Kita gunakan data daripada Met Malaysia yang boleh ramal 7 hari dan juga data daripada global yang boleh ramal sehingga 2 bulan. Jadi sistem tu akan buat ramalan sehingga 2 bulan. Tapi disebabkan ramalan yang jauh ni kurang tepat seperti mana Met maklumkan, that's why sistem ni akan kemaskini setiap hari. Jadi setiap hari kita akan menyediakan ramalan 2 bulan ke depan. So di situlah input yang dapat output daripada sistem tu akan membuat pengagihan yang mana diperlukan dahulu. Jika kita dah menghadapi kemarau, contohnya sekarang ni di Negeri Perlis, pangan timah taksur lebih kurang 30%, itu jadi dah tahap kritikal. Jadi agensi di sana, agensi JPS di sana, dia telah membuat keutamaan air empangan hanyalah untuk bekalan domestik saja. Jadi bagaimana pertanian nak berfungsi? Alhamdulillah dalam 2 bulan ni hujan mula turun. Jadi sekarang saya pun baru balik daripada Perlis semalam dan baru mula penanaman padi. Jadi nampaklah dekat sawah tu air penuh sebabkan air hujan. So di situlah yang keutamaan kalau dah kritikal memang kita ke domestik akan jadi keutamaan dan lepas tu selebihnya baru pergi ke pertanian. Jadi bolehlah dikatakan bahawa NAWAP, sistem NAWAP yang dibangunkan oleh JPS ni adalah amat berfaedah dan membantu pihak negeri lah dalam membuat keputusan. Betul. Saya nak tanya Encik Ambon tentang perubahan iklim ni. Perubahan iklim ni memang satu perubahan peringkat global. Jadi adakah macam mana nak kait perubahan iklim yang peringkat global ni dengan cuaca terutamanya di Malaysia ni, ataupun cuma nak tahu adakah perubahan iklim ada faktor yang dominan dalam terutamanya dalam fenomena kemarau yang kita jangka ni. Ya, okey, terima kasih Datuk.
Memanglah perubahan iklim ni suatu fenomena global. Okey, jadi faktor yang menyebabkan berlaku perubahan iklim adalah kerana permanasan global lah. Jadi climate change is due to the global warming. Okey, jadi apabila kita ataupun bumi kita panas, so dia akan menyerap tenaga-tenaga yang dibalikkan pada permukaan bumi akan diserap dalam atmosfera kita menjadi panas. So apa yang berlaku apabila cuaca kita menjadi panas ialah cuaca ekstrim. Ini yang memang ada dalam laporan. Kalau semua baca daripada laporan penilaian ke-6 ataupun 6 Assessment Report yang dikeluarkan oleh IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change itu, memang di situ dinyatakan kalau cuaca yang akan berlaku ialah cuaca ekstrim lah, disebabkan oleh perubahan iklim. Ini ialah dalam perubahan iklim lah cuaca ekstrim yang lebih kerap dan lebih ekstrim. Maksud di sini ialah kalau dia hujan, dia lebih hujan yang lebih lebat, dan kalau kemarau, dia kemarau yang lebih panas. So itu yang dapatan daripada laporan tersebut lah. Tetapi dari segi kaitan perubahan iklim dengan El Nino ni dia menambahkan lagi kepanasan yang sudah disebabkan oleh perubahan iklim ataupun pemanasan global ini. So jadi ini yang kita risaukan, sebab kalau berlaku El Nino tu kuat, so apa yang kita akan dapat ialah dari segi impak dia lebih daripada biasa yang kita dapat pada sebelum ini. Kerana sebelum ini negara pernah mengalami El Nino kuat dua kali. Satu dah 1997, 1998, dan kedua lah 2015, 2016. Kerana El Nino dia antara 12 bulan hingga 18 bulan sekali dia berlaku. Dia tempoh yang panjang. Sebab itu dia melangkau tahun. Serupa juga El Nino yang sekarang ni, dia berlaku bulan Jun, dan kemungkinan kepada tahun depan tu adalah dia menguat sampai bulan Januari, sehingga bulan Januari. Lepas tu dia akan menurun, tetapi impak dia tu akan dirasai pada tahun hadapan. Sebab itu kita risau, sebab bila berlakunya El Nino, impak dia akan lebih ketara selepas tamatnya musim monsun timur laut yang kita jangka tahun depan itu, terutama di utara Semenanjung. Sebab utara Semenanjung ni tidak ada El Nino pun, dia memang sudah kering pada bulan Februari, bulan Mac dan bulan April. Dan kita tahu juga pada rekod yang lepas, suhu tertinggi di negara kita direkodkan di Cuping, 40.1 darjah Celsius pada 9 bulan April 1998, iaitu semasa El Nino kuat. So jadi apabila El Nino kuat juga diramalkan berlaku tahun ini, dan jika benar seperti yang diramalkan, so kita juga akan menjangkakan suhu juga akan meningkat pada pada awal tahun depan. So jadi itu dalam sekitar bulan April, bulan Mac, bulan April dan bulan Mei itu suhu akan meningkat, dan juga hujan akan berkurangan. So itulah kesan-kesan El Nino ni, Dato', sebab dia akan menyebabkan dua perkara saja. Suhu meningkat, hujan berkurangan. Bila dua tu berlaku, impak dia adalah rantaian dari segi keselamatan makanan kita, sebab sumber-sumber padi kita tidak boleh memberikan hasil yang banyak, dan juga rantaian dari segi kesan tenaga. Sebab bila empangan kita tidak ada cukup air, dia tidak boleh menjana tenaga yang sepatutnya. Dan rantaian-rantaian dari segi faktor kesihatan, sebab akan berlaku jerebu tempat ataupun jerebu rentas sempadan. Dan juga akan mempengaruhi sektor ekonomi. Sebab ada sebagai contoh tahun 1998 dulu, ada negeri, sebagai contoh negeri Sarawak, negeri saya telah mengisytiharkan darurat jerebu. Bila darurat jerebu disiarkan, jadi lapangan terbang ditutup, pengangkutan tak ada. Jadi itu mempengaruhi impak dari segi kesan ekonomi lah ya. Jadi memang walaupun dua parameter ini yang berubah, suhu dengan hujan berkurang, suhu meningkat, impak rantaian dia memang banyak, Datuk. Memang semua sektor kita. Penjelasan yang cukup jelas daripada Encik Ambon. Jadi maknanya kita perlu bersedia lah. Kita perlu bersedia dari JPS ni tentang saya nak tanya tentang infrastruktur yang ada ni yang sekarang, dan apakah perancangan masa depan untuk menghadapi musim kemarau yang dijangka lebih kerap berlaku lah setahunan. Jadi persiapan infrastruktur yang ada sudah mencukupi? Kalau tak cukup, perancangan-perancangan lain yang sedang dilakukan oleh JPS lah. Kita dulu kalau rekod kita kemarau yang kuat 97-98.
Kemudian 2015, 2016. Kalau kita tengok belajar daripada senario dahulu, saya rasa kerajaan telah membuat banyak perubahan. Antaranya adalah pengukuhan institusi lah. Kalau kita tengok dulu badan kawasan air, semuanya letak hanya satu bahagian kecil di negeri. Tapi sekarang dah ada lembaga yang khas. Contohnya lembaga urusan Selangor luas, lembaga sumber air negeri Kedah, Esang dan lain-lain. Jadi di situ juga kita tengok dari segi kementerian, kita dah ada Petra sekarang yang fokus kepada transformasi untuk air ni. Dekat situ daripada institusi dah kukuh. Dan di pihak JPS, seperti mana JPS ada JPS negeri dan JPS daerah. Daripada combination gabungan daripada struktur di pihak kementerian, pihak negeri dan juga pihak jabatan, kerajaan telah banyak membina projek ataupun infrastruktur untuk menakung air. Contohnya di JPS sekarang kita telah sedang meningkatkan ketinggian empang anti matasoh supaya boleh mendapat kapasiti yang lebih besar. Pada masa sama pun JPS sekarang tengah membina kita panggil dui fungsi sekolah takungan yang boleh mencegah banjir dan juga air itu digunakan untuk tujuan kemarau. Sungai Rasau tu sekarang berfungsi, ya Sungai Rasau berfungsi dan satu lagi di Melaka yang tengah dilaksanakan sekarang. Itu daripada segi infrastruktur lah. Pada masa yang sama JPS juga macam saya terangkan tadi pembangunan sistem NAWAP itu sendiri yang telah memberi ramalan sehingga 2 bulan ke hadapan untuk pihak agensi bertindak lebih awal. Kemudian pada masa yang sama JPS juga ada menyediakan pam bergerak. Lebih kurang 600 pam seluruh negara bersedia. Pam ni juga digunakan bukan masa banjir saja, dia juga masa untuk kemarau. Kadang-kadang pesawah dia perlukan air segera dan pam yang sedia ada tak boleh sedut air sebab air dah rendah. Di situ pam yang bergerak JPS akan digunakan untuk sedut air sungai masuk kepada kawasan sawah untuk tempoh yang singkat tersebut. Saya rasa ini melibatkan semua negeri ya. Ya, semua negeri ada yang ni. Dan biasanya di JPS negeri ni dia akan kongsi. Kadang-kadang biasanya berlaku kemarau atau ni di belah utara. Jadi kalau pam tu tak cukup, biasanya negeri yang lain akan memberi sokongan lah untuk membuat pengembangan. Ya, satu sokongan yang JPS agak bersedia lah untuk menghadapi kemarau ni dari segi ialah sebelum infrastruktur besar tu siap, penggunaan portable pam bergerak ni boleh digunakan pakai. Saya berbalik kepada Encik Ambon. Biasanya kita dengar bila kemarau ada pembenihan awam. Ya, betul. Pembenihan awam. Jadi ada orang kata efektif, ada orang kata tak berkesan. Jadi pada pandangan Encik Ambon, sebab MEP terlibatkan dalam pembenihan awam ni, apakah keberkesanan pembenihan awam ni? Sebab kadang-kadang yalah mungkin boleh jelaskan faktor-faktornya sebab terutamanya pertama sekali kena ada awan. Kalau tak ada betul. Okey, terima kasih Datuk atas soalan tu. Memang soalan pembenihan awan ni memang satu soalan yang agak hangat ketika ini, lebih-lebih lagi dalam musim kemarau. Bila musim kemarau memang kami sibuk membuat pembenihan awan. Malah minggu lepas kita baru balik daripada Sarawak. Kita buat minggu sebelum itu kita ke Sabah membuat pembenihan awan selama 3 hari. Lepas tu minggu lepas kita ke Sarawak untuk buat pembenihan awan selama 3 hari juga. Daripada Jumaat hingga ke Ahad minggu lepas. Okey, jadi satu daripada fungsi MET ialah juga untuk melakukan pembenihan awan. Jadi pembenihan awan ini kalau di Malaysia ini kita ada 2 kaedah lah ataupun ada 3 tujuan pembenihan awan yang Datuk. Pertama lah tujuan dia lah untuk meningkatkan paras air di empangan. Sama ada empangan untuk domestik ataupun untuk tenaga. Untuk yang kedua lah untuk pertanian lah, pengairan. So bila ada keperluan tu kita akan buat pembenihan awan atas permintaan lah. Dan yang ketiga lah untuk mitigasi kesan jerbu. Sebab jerbu ni bila jerbu teruk macam di tahun 1997, 98 tu memang kami buat pembenihan awan sebab berdasarkan pada pelan tindakan jerbu kebangsaan.
Sebab dalam pelan tu memang digariskan apabila indeks pencemaran udara tu berada dalam keadaan tidak sihat, tahap yang tidak sihat untuk tempoh 48 jam secara berterusan, Met Malaysia dengan kerjasama NACMA dan TUDM perlu melaksanakan pemberian awan. So ada 3 tujuan lah. Dan untuk pemberian awan di Malaysia ni kita ada 2 kaedah Datuk. Satu ialah kaedah pemberian awan basah di mana kita menggunakan larutan garam, kita sembur ke dalam awan. Yang kedua ialah kaedah pemberian kering iaitu kita menggunakan flare, hygroscopic flare yang kita letak dekat sayap kapal terbang dan kita bakar dalam awan. Dua-duanya konsep dia sama. Dia akan sama ada semburan larutan itu ataupun asap tu bertindak sebagai cloud condensation nuclei. Tapi jangan takut sebab CCN ini bukan bahan kimia, dia punya larutan garam yang boleh menyerap, mengambil semua kelembapan tu menjadi air hujan. Itu konsep dia. So jadi untuk kita melakukan pemberian awan ni, kita sebagai contoh untuk pemberian basah ni, kita kena isikan tangki. Kita ada 4 tangki. Setiap tangki itu berkapasiti 1,500 liter. Dan kita perlu campurkan 200 kg garam. Garam biasa, garam yang kita makan tu. Dan kita larutkan garam tu dalam setiap tangki itu. Dan sekali terbang kita biasa bawa 4 tangki. Jadi itu 3,000 liter lah. Untuk air kita sembur ke dalam sembur ke dalam awan. So jadi tadi yang soalan dia amat berkaitan adalah keberkesanan. Jadi untuk menentukan keberkesanan ni kita kena tahu kena ada awan. Itu yang Datuk cakap tadi, kena ada awan untuk kita semburkan semburan larutan garam tadi ke dalam awan, so dia bertindak untuk mengumpul semua kelembapan, jadilah hujan. So jadi yang pertama lah mesti ada awan yang sesuai. Jadi awan yang sesuai ni kami namakan sekurang-kurangnya towering cumulus lah. Ataupun cumulus menara bahasa Malaysia dia. Kalau ada cumulonimbus lagi bagus lah. Dan apabila kita masuk kali kedua, bila kali pertama tu kita sampai kepada awan, kita buka lah di pintu kapal terbang di belakang tu, kita keluarkan pipe dan kita sembur. Jadi kali kedua kita masuk tu, kita memang satu kita rasa gegaran dia semakin kuat lah daripada pertama tadi. Gegaran kapal tu sendiri. Sebab dalam awan dia gegar. Dan yang kedua lah kita boleh nampak titisan-titisan air dekat cermin kapal terbang tu memang dia sudah ada hujan dah. Jadi yang kedua, dua faktor ini telah menentukan kita lah berjaya menghasilkan hujan lah. Yang ketiga lah dia kena ada dia kena pada target lah Datuk. Sebagai contoh empangan di sini. Okay? Jadi angin pada paras ketinggian 5,000 hingga 10,000 daripada barat. So kita kena benihkan awan di sebelah barat lah. Supaya awan tadi bila mengembang menjadi awan hujan dia akan jatuh di sasaran. Kalau kita benih di sebelah timur, dia keluarlah. Jadi di sini perspektif ada 2 Datuk. Pertama, kalau kata kita berjaya hasilkan hujan, tiba-tiba angin terbawa tempat lain, hujan kita berjaya hasilkan. Tapi meningkatkan empangan kita tak berjaya. Jadi kita pun tak tahu dari sifat kita berjaya untuk hasilkan hujan. Tapi dari pihak operator air tak berjaya untuk meningkatkan empangan. So jadi kita kena analisa semua itu sebelum kita terbang, kita tengok imej satelit kita, imej radar kita, di mana awan yang kita akan semburkan target tu. Baru kita terbang, semburkan itu dengan menganalisa angin terlebih dahulu. Tapi kita tahu juga Datuk, kadang-kadang angin bila dah betul berubah pula. Jadi di luar kemampuan kita. So jadi untuk hujan tu timbul ataupun berlaku, dia dalam kurang setengah jam atau hingga 1 jam dia sudah boleh hujan. Kalau awan tu sesuai. Dia kena awan tu sesuai dulu Datuk. Jadi itu masalah dia di sini ialah bila kita melakukan pemberian awan semasa musim kering jerbu, memang kita dah susah dapat awan yang sesuai. Awan nipis-nipis. Jadi kita bayangkan satu kapal terbang yang besar masuk kepada awan yang sebesar itu, kemungkinan dia pecah terus pun ada. Sebab itu kita memerlukan sekurang-kurangnya awan cumulus menara lah untuk dia berjaya menghasilkan hujan. Ya. Jadi misi di Sabah dan Sarawak ni untuk tujuan mengatasi jerebu ataupun untuk empangan? Untuk empangan Datuk. Sebab jerebu ni seperti saya katakan tadi, bila indeks pencemaran udara tu tidak sihat. Untuk tempoh berterusan 48 jam. Baru kita buat itu mengikut pelan tindakan jerebu kebangsaan. Tapi untuk Sabah dan Sarawak yang kita buat minggu lepas dan minggu yang satu lagi itu disebabkan paras empangan berkurangan atas permohonan kerajaan negeri. Encik Ambon memang ada first hand experience lah untuk pemberian awan. Memang saya yang ke Kelantan pada awal bulan Jun saya terbang sekali dengan NACMA. Sebab NACMA ialah penyelaras
untuk operasi pembenihan awan sebab dia yang boleh menggerakkan tentera udara penggunaan pesawat. So kami sebagai bantuan technical memberikan kadar larutan garam, membuat semburan di udara ni kami semualah. Sebab itu dalam setiap penerbangan sekurang-kurang ada 3 pegawai meteorologi akan ikut. So 2 akan bertindak di dekat semburan, seorang akan duduk dekat kokpit tu untuk memberi panduan kepada pilot mana satu awan yang sesuai. So kami akan masuklah. Okey. Memang bergegar Datuk, memang bergegar. Baru pertama okey, kali kedua lagi banyak gegar dia. Okey, soalan menarik mungkin penonton nak tahu. Kos dia macam mana kos? Untuk satu misi, misi. Yeah. Kos dia adalah bergantung kepada berapa lama dia terbang. Katakan kos dia dari Subang kita terbang ke Kelantan, dia jauh. Tapi kalau turut Subang kita bergerak ke Melaka, dia dekat. So dia ikut jam lah, jam penerbangan. So itu pun dalam sekitar 60 hingga 100 ribu juga. Bergantung pada jarak kita nak buat tu dekat mana. Sebab untuk kita melakukan pembenihan awan ada 3 base je, TUDM base. Subang, Labuan untuk di Sabah dan di Kuching untuk di Sarawak. So dia bergerak daripada 3 base tu. Katakan di Semenanjung memang kita akan bergerak daripada Subang lah. So jadi kalau di utara memang jauh, jadi kos dia lagi meningkat lah. Okey, Indian Shazali Malaysia ni ada banyak hujan. 3,000 mm setahun purata ni banyak bandingan negara-negara lain. Kalau di sebelah Timur Tengah ni hujan dia dalam 500-600 mm setahun, tapi Malaysia 3,000 mm. Jadi ada orang kata macam mana Malaysia boleh kekurangan air? Sampai kita perlu buat catuan, sampai kita ada sektor-sektor seperti pertanian tak boleh tanam padi. Jadi banyak pakar-pakar di luar sana mengatakan bahawa punca utama adalah pengurusan itu sendiri. Jadi ada Yang tadi kalau boleh komen sikit lah. Ya, betul Datuk. Semua orang tahu lah Malaysia hampir setiap hari hujan. Kalau ikut strategi Datuk beritahu pun 3,000 mm setahun. Kalau di pantai timur Sabah Sarawak hampir 4,000 pun ada. Jadi jumlah tu memang banyak. Kalau kita nilaikan dia lebih kurang hampir 1,000 bilion kubik meter. Tapi daripada 1,000 bilion kubik meter tu 971, dia separuh tu akan jadi air yang mengalir di permukaan. Jadi daripada permukaan itulah yang kita akan ambil untuk disimpan. Lebih kurang dalam 3% saja. Maksudnya daripada 3,000 mm tu, so lebih kurang dalam berapa sampai 100 mm yang digunakan sebagai takungan kita untuk pertanian, untuk domestik dan juga untuk kilang. Jadi isu bekalan air tu memang betul lah. Memang kita ada banyaklah sumber air ni. Cuma bagaimana pengurusan air itu dijalankan. Itu yang paling utama. Yang menjadi cabaran besarnya adalah kita hendak menakung air semasa hujan banyak. Dan kebanyakannya pun yang infrastruktur yang ada kita ni memang menakung semasa hujan banyak. Terutamanya macam contoh Pantai Timur, masa musim timur laut, di situlah kita takung penuh empangan kita. Tetapi kadang kita lupa, di Malaysia juga mempunyai penyejatan yang tinggi, panas. Sebab kalau ikut peratusan, 41% air tadi tu tersejat. Yang penyejatan yang tinggi ni yang cabaran yang besar yang perlu dihadapi untuk negara di garisan khatulistiwa ni. Bila kita dah takung dan yang ditakung tu kita gunakan untuk pengairan dan juga untuk domestik, dan sekiranya kemarau tu panjang, maksudnya lebih daripada 3 atau ke 4 bulan, di situ yang sejatan dia akan tinggi dan air takungan tu akan berkurang. Jadi apa yang kerajaan buat sekarang? Pelbagai cara. Contohnya satu, dia akan tambahlah takungan tu. Dan ada juga kaedah yang menggunakan kolam-kolam takungan lombong-lombong yang lama. Itu adalah sumber takungan yang pasti ada. Contohlah dekat Selangor ni yang saya dimaklumkan, gabungan daripada takungan empangan yang ada ditambah dengan kolam-kolam takungan tu, dia boleh tahan hampir 9 bulan kalau tak ada hujan. So di situlah di mana pengurusan sumber air ni dia perlu kena strategik mengikut negeri-negeri yang berkaitan. Dan kalau negeri yang utara contohnya yang menggunakan air yang banyak untuk pertanian,
Disebabkan tu banyak empangan di kawasan hulu, di kawasan negeri utara. Contoh Kedah kita ada empangan Aning, empangan Pedu, empangan Beris. Dan bila berlaku kemarau yang panjang, seperti saya maklumkan tadi, keutamaan untuk domestik tu kita garanti dia akan adalah. Cuma yang pertanian tu yang kita akan kena selaraskan balik mengikutkan air yang sumber yang ada di sungai ataupun hujan yang pada masa kemarau tu berlaku. Dan saya percaya sistem nawak yang dibangunkan oleh JPS tu boleh membantu dalam pengurusan itu sendiri. Ya, sebab sekarang pun sistem nawak ni dah kita telah bangunkan 7 lembangan dan pada masa ini kita sedang siapkan 12 lembangan lagi. Dan insyaAllah pada tahun 2028 kita dah boleh gunakan 19 lembangan yang boleh kita gunakan sistem untuk mengurus, mengira, menganalisis jumlah air dan penggunaannya dan berapa baki air yang ada. So di situ kita akan selaraskan nanti bila sistem ni semua siap semua. Okey, saya rasa kita dah dapat penjelasan yang cukup baik daripada kedua ahli panel, Encik Ambon, Timbalan Ketua Pengarah MET Malaysia, dan Encik Sazali Osman, Timbalan Pengarah Bahagian Sumber Air dan Hidrologi JPS. Jadi apa yang pentingnya untuk orang ramai, untuk rakyat, perlu bersiap sedia lah, terutamanya apabila MET sudah mengeluarkan amaran Super El Nino. Jadi bukan saja rakyat tapi kerajaan PBT, pihak berkuasa tempatan perlu bersiap sedia untuk menghadapi sebaran kemungkinan. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua ahli panel kita, Encik Ambon Dindang dan Encik Sazali Osman. Dan insyaAllah kalau ada peluang kita berjumpa lagi pada sesi-sesi akan datang. Terima kasih. Terima kasih.